Tak nampak mata, tak nampak muka. Amina ada snowfall lah. Tak nampak apa muka Amina ni. Dalam ni lagi panjang, lagi besar tau. Macam-macam ada. Cuba cari. Dia tidur. Tidur. So tengok makanan baby ada banyak jenis. Tengok ada yang boleh makan, tak boleh makan kan? Ni ambil orange. Orange makanan. Banyak jenis kot kan? Ayam tak boleh lah. Vegan je lah. Vegan dengan buah. Besar gila kedai ni. Donkey ni mega ni. Mega donkey. Bertingkat-tingkat barang banyak dalam ni. Manis tak? Nampak merah macam tu macam manis. Boleh try lah. Apa tu kalau RM1,780 dalam? Dalam RM30. 50? Ingat ada kat Emma je. Emma Delicious Bakery je. Sini pun ada. Wah, hati shopping ni macam-macam. Masuk pasar raya cari tamago pergi telur. Sama. Tapi boleh ambil lah. Telur senang. Kalau korang datang tak tahu nak makan apa, beli telur, rebus telur makan. Puas hati kan. Sebab dia rapat-rapat, penuh barang, sayur-sayur. Ni pula satu. Ni anggur. Ni anggur. Aiskrim anggur. Macam shopping kat 99 je. Tapi besar ni banyak ni 100 lebih. Harga duit dia kan, duit kita nak kena balik lembat pula tiba-tiba. Tapi okey lah, memang kita datang nak mencari. Keluar beli bahan dapur. Ada rezeki snowfall lebat lah. Kita macam kereta ni bawa sekejap lah parking. Terus ada salji lah. Sebelum apa-apa kopi dulu panas-panas. Okay, hari ni apa lagi kita nak pergi? Kita tak ada kan? Balik dulu lah. Nap time, bawa baby macam ni lah. Kau pergi keluar jalan-jalan makan, lepas tu kau kena balik bagi baby tidur sekejap. Ni pun benda tengah lebat Memang betul tengah turun. So sejuk lah. Kita dah lah hari ni kita main jalan kaki je. Kita tak ada naik taksi ke naik train ke apa. Orang suka pun sini ada. Tapi standard lah Jepun, mana-mana orang suka pun ada kan. Mana relax sekali sama. Amina okey ke tak tu? Dia duduk dalam tu. Sejuk. Tapi dia pakai tebal.